Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama aku lagi di video aku yang ke-38 ini. Okey, di dalam video ini aku akan kongsikan kepada kamu satu lagi perkara yang perlu kamu ketahui bagaimana untuk menjadi seorang YouTuber yang berjaya dan bermanfaat di YouTube ini. Okey, sebelum tu belajar jadi seorang YouTuber satu hari satu langkah. Okey, kita teruskan. Okey, dalam tajuk yang ke-8 ini ataupun fasa ke-38 ni aku akan kongsi kepada kamu berkaitan dengan tajuk menjadi pakar dalam niche ataupun kategori. Okey, di dalam topik ni aku akan kongsikan kepada kamu 3 perkara utama. Okey, pastikan kamu menonton video aku ni sampai selesai. Okey, perkara pertama ialah kamu menjadi rujukan utama. Yang kedua, kamu menghasilkan konten yang berkualiti tinggi. Dan yang ketiga, kamu menulis buku. Okey, kita teruskan saja kepada yang seterusnya. Okey, perkara pertama ialah menjadi pakar dalam niche ataupun kategori ini bermaksud kamu menjadi pakar dalam sesuatu niche ataupun kategori. Kamu membina kepakaran dan kepercayaan sehingga audiens kamu melihat kamu sebagai salah satu sumber rujukan dalam bidang tersebut. Okey, baiklah. Poin pertama, menjadi rujukan utama. Okey, apa yang perlu kamu lakukan untuk menjadi seorang yang boleh dijadikan sebagai rujukan pertama ialah kamu kena menguasai topik tu secara mendalam ataupun detail. Yang paling penting, kamu kena fokus satu niche dahulu. Okey, jangan buat terlalu banyak niche. Nanti kamu keliru, penonton kamu pun keliru. Semuanya keliru. Haru baru. Okey, macam tu. Okey. Jadi, apa yang perlu kamu lakukan adalah kamu kena sentiasa belajar. Kamu kena belajar berkaitan dengan niche tersebut. Lepas tu, kamu kena membuat kajian dan kamu kena memahami perkembangan terkini dalam niche yang kamu ceburi dan niche yang kamu nak sampaikan kepada penonton kamu. Okey, yang pertama. Yang kedua, kamu boleh membantu menyelesaikan masalah penonton kamu, di mana kamu kena fokus menghasilkan konten yang menjawab persoalan-persoalan ataupun masalah-masalah yang sering dihadapi oleh penonton kamu dalam niche kamu. Okey, jadi sekarang ni kamu kena fokus untuk membantu menyelesaikan masalah mereka. Okey, jangan buat perkara-perkara lain. Okey, macam tu. Lepas tu, kemudian, kamu juga untuk menjadi seorang rujukan utama ni, kamu juga boleh membina kredibiliti secara konsisten. Okey, macam mana? Jadi, kamu kena kongsikan ilmu dengan jujur, gunakan sumber yang boleh dipercayai dan elakkan dakwaan yang tidak pasti. Maksudnya di sinilah pastikan kamu benar-benar mendalami. Okey, ilmu berkaitan dengan niche kamu tu, pastikan kamu menyampaikan ilmu tu, ilmu yang benar-benar dengan jujur, secara jujur, tak ada scam-scam, okay? Tak ada tipu-tipu, tak ada bohong. Okay? Jadi kena jujur. Okay? Pastikan kamu menggunakan sumber-sumber yang boleh dipercayai. Okay? Untuk kamu menambah banyak lagi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan niche kamu itu. Supaya apa? Supaya apa yang kamu sampaikan itu menjadi sesuatu yang benar-benar dapat membantu masalah penonton kamu dan benar-benar sesuatu yang mereka cari untuk menyelesaikan masalah mereka. Okey, sekarang jangan cuba elakkan menggunakan maklumat-maklumat yang tidak sah, tidak sahih, tidak tepat. Okey, ini sangat penting. Mengapa? Kalau kamu menggunakan maklumat yang tidak betul, tidak sahih, ini boleh menghilangkan kepercayaan penonton kamu terhadap kamu. Jadi kamu yang akan rugi nanti. Okey, sekarang kita pergi kepada perkara yang kedua. Okey, untuk kamu menjadi seorang pakar dalam niche ni. Okey, perkara kedua adalah kamu kena menghasilkan konten yang berkualiti. Maksudnya di sini lah, apabila kamu ingin buat konten, kamu kena melakukan 3 perkara ni. Yang pertama, kamu kena mengutamakan nilai. Pastikan setiap konten kamu yang kamu buat, okay, memberikan ilmu, memberikan cara penyelesaian dan juga memberi inspirasi atau hiburan yang jelas kepada penonton kamu, terutamanya mereka dalam niche kamu. Ini sangat penting. Okay? Ya, itu sangat penting. Ingat. Okay. Lepas tu, okay, jangan ingat, okay, pastikan semua yang kamu sampaikan dalam konten kamu semua benda yang bermanfaat. Okay, sekarang kita pergi kepada yang kedua. Okay, kamu cuba sebaik mungkin untuk menyampaikan konten kamu itu, isi konten kamu dengan cara yang mudah. Okey, contoh, kamu menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Contohnya, okey, praktikal dan struktur yang tersusun. Okey, maksud aku adalah kamu gunakan bahasa kamu lah. Okey, bahasa kamu. Okey, tak perlu bahasa yang formal sangat. Okey, gunakan aku dan kau macam tu, saya dan awak macam tu. Okey, macam tu. Jangan gunakan tuan, tak puan, tak perlu. Gunakan aku dan kau. Kita guna bahasa yang biasa-biasa saja. Okey? Okey, lepas tu
pastikan praktikal lah. Okey, lakukan secara praktikal dan kamu membuat struktur yang tersusun. Supaya apa? Supaya penonton kamu mudah untuk meneruskan perhatian mereka kepada konten-konten yang kamu akan terbitkan ataupun kamu postkan di masa yang akan datang. Okey, lepas tu perkara ketiga, kamu kena memperbaiki kamu punya konten berdasarkan data. Jangan hanya membuat andaian. Kamu gunakan data kamu. Dekat YouTube Studio akan data kan? Dia disediakan data. Kamu lakukan di situ. Buat analisis data di situ. Okey. Okey, jadi apa yang kamu perlu lakukan? Kamu gunakan itulah, gunakan analitik seperti reaction, retention, CTR dan juga engagement untuk mengetahui perkara yang boleh diperbaiki. Ini semuanya melalui tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penonton kamu. Kamu boleh semak dekat YouTube Studio, okey, melalui analitik dekat situ. Okey. Sekarang kita pergi kepada perkara yang ketiga. Apa yang perlu kamu lakukan untuk menjadi seorang yang pakar dalam niche kamu ataupun kategori kamu? Perkara ketiga ialah kamu juga boleh membuat buku ataupun kamu menulis buku. Okey. Apa yang perlu kamu lakukan kalau kamu ingin membuat buku? Yang pertama, kamu susun kepakaran kamu menjadi bahan rujukan. Macam tu. Okey, kamu gabungkan pengalaman kamu, pengetahuan kamu dan kaedah-kaedah yang telah kamu pelajari ke dalam satu karya yang tersusun. Maksudnya buku lah, sama ada e-book ataupun dari cara yang lain. Macam tu. Semua karya ini adalah berkaitan dengan pengalaman kamu sendiri dan apa yang kamu belajar sendiri. Okey? Daripada sumber-sumber yang dapat dipercayai. Contohnya, kamu belajar dari sebarang konten YouTuber ataupun konten kreator yang telah berjaya dekat YouTube-nya. Okey? Macam tu. Jangan ambil maklumat-maklumat dari sumber yang tidak sahih. Okey. Yang kedua, kamu boleh pilih topik-topik yang benar-benar diperlukan oleh penonton kamu. Okey. Sebab apa? Buku ni lebih bernilai daripada apa? Buku ni boleh bernilai apabila ia dapat membantu pembaca ataupun penonton kamu memahami atau menyelesaikan masalah mereka. Itu sebenarnya. Okey, apabila kamu membuat buku ataupun e-book, mereka, contohnya, penonton kamu boleh menjadikan buku tersebut sebagai tempat mereka untuk membuat rujukan. Kalau mereka rasa menghadapi satu masalah ataupun satu masalah, mereka akan merujuk semula buku yang telah kamu ciptakan. Okey. Dan perkara ketiga adalah kamu jadikan buku kamu sebagai satu aset ataupun jenama. Macam tu. Jadi, buku ini boleh membantu kamu mengukuhkan kredibiliti dan menunjukkan tahap kepakaran kamu dalam niche tersebut. Macam tu. Jadi bila kamu buat buku ni, kamu boleh membuktikan kamu sebagai seorang yang pakar dalam niche tersebut. Dengan apa? Kamu telah berjaya menerbitkan sebuah buku di mana buku ini sudah pastilah dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah audiens kamu, terutamanya dalam niche kamu. Okey, itu adalah 3 perkara utama dalam topik besar kita, iaitu untuk menjadi pakar dalam niche ataupun kategori kamu. Okey, macam mana? Kalau aku merasakan perkongsian aku ini dapat membantu kamu menjadi seorang YouTuber yang berjaya dan bermanfaat di YouTube ini, jangan lupa kamu subscribe aku dan jangan lupa kamu share. Okey, kalau kamu ada pertanyaan, ada idea, sila tulis di ruang komen. Okey, sebab aku sangat menghargai idea dan juga cadangan ataupun pertanyaan dari kamu. Okey, jangan lupa kalau kamu ingin mengetahui info yang selanjutnya, kita jumpa lagi di video aku yang seterusnya. Assalamualaikum, bye bye.